Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, kita sambung talak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Dan wanita-wanita yang diceraikan, hendaklah mereka itu menunggu selama 3 quru, dan tidak halal bagi mereka itu untuk menyembunyikan apa yang Allah SWT ciptakan dalam rahim mereka, jika mereka beriman dengan Allah dan hari akhirat. Jadi permasalahan yang berkait dengan ayat ini iaitu wanita yang diceraikan oleh suaminya. Cuma wanita yang diceraikan oleh suaminya ni ada macam-macam keadaan. Keadaan yang pertama, cerai yang telah disetubuhi. Yang kedua, cerai yang belum disetubuhi. Kemudian ada perempuan yang diceraikan itu dalam keadaan dia hamil, dalam keadaan dia mengalami haid, masih lagi mengalami haid, dan ia telah berhenti daripada haid. Yang dimaksudkan dengan wanita yang diceraikan di dalam ayat ini adalah wanita yang masih lagi ada haid dan dia telah disetubuhi. Itu kaitan dia. Kerana apa? Kerana wanita yang belum disetubuhi, maka tidak ada iddah baginya. Dia tidak perlu tunggu apa-apa. Kemudian perempuan yang diceraikan dalam keadaan dia tidak lagi mengalami haid, maka iddah dia itu selama 3 bulan. Selama 3 bulan. Dan wanita yang diceraikan oleh suaminya itu dalam keadaan dia hamil, maka iddahnya itu sehinggalah dia melahirkan anak. Itu beberapa keadaan. Jadi yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah perempuan yang diceraikan oleh suaminya itu dalam keadaan dia masih lagi haid dan dia telah disetubuhi. Maka dengan sebab itulah kiraan iddahnya itu adalah dengan 3 quru. Quru itu sama ada haid ataupun suci. Imam Qurtubi menyebut di dalam tafsirnya, setelah Allah SWT menyebut di dalam ayat yang terdahulu tentang ilah yang kita baca dalam ayat yang terdahulu ni, 226, 227. Satu bentuk penceraian yang dibuat oleh orang-orang jahiliah dahulu. Mereka bersumpah untuk tidak bersetubuh dengan isteri mereka. Mereka gantung. Kemudian Allah SWT menganjurkan, kalau seorang itu benar-benar nak menceraikan isteri, maka hendaklah dia menceraikan sahaja. Tidak perlu dia bersumpah guna nama Allah Ta'ala. Jangan sekali-kali dia menggantung isterinya itu tanpa tali. Maka Allah SWT menyebut, wa in azamut talaqa fa innallaha sami'un alim. Kalau kamu berazam untuk menceraikan isteri kamu, maka Allah SWT maha mendengar lagi maha melihat. Jadi tolak itu kadang-kadang berlaku di antara, kadang-kadang tolak itu qad yakunu fihi. Kadang-kadang berlaku tolak setelah daripada ada ilah sumpah itu, maka Allah SWT menjelaskan di sini keadaan wanita setelah mana ia diceraikan. Kemudian lelaki itu, suami itu, bila mana dia menceraikan isterinya, maka dia lebih berhak dengan isterinya, mana dia lebih berhak untuk rujuk kembali sebagai suami isteri. Kalau dia menceraikan sehingga 3 kali, maka tak ada lagi dia boleh rujuk. Dia panggil bainatul kubra. Mana dia terpisah sungguhlah
dengan dia boleh kembali semula kepada isterinya itu bila mana isterinya berkahwin dengan lelaki lain, bercerai, habis iddah, barulah dia boleh berkahwin. Kemudian Allah SWT menyebut dalam ayat akhir datang ni, at-talaqu marratan. Talak yang dapat dirujuk itu ada dua. Maknanya dia cerai sekali, ni dia pun rujuk, bila dia cerai pula dia rujuk, maka itu sahaja talak yang boleh dirujuk setakat 2 kali. Bila mana dia telah menceraikan isterinya pada kali yang ketiga, maka dia tidak dapat kembali semula kepada isterinya, melainkan isterinya itu berkahwin dengan lelaki yang lain dan sabit berlaku persetubuhan dan bercerai habis iddah, barulah dia boleh berkahwin. Kemudian Imam Qurtubi menyebut lagi, dia kita baca ni nukilan daripada tafsir Imam Qurtubi, cuma penterjemah dia tak bubuh di situ. Jadi perempuan yang diceraikan itu adalah lafaz umum, yang dimaksudkan di sini adalah khusus dengan wanita yang telah disetubuhi, yakni masih lagi mereka itu mengalami haid dan terkeluarlah, mana tidak termasuk perempuan yang diceraikan sebelum berlaku persetubuhan, yang mana Allah SWT menyebut hukum mereka itu fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Bila mana kamu menceraikan isteri-isteri kamu itu dalam keadaan kamu tidak menyentuh mereka, mana tidak bersetubuh dengan mereka, maka tidak ada iddah yang perlu kamu kira. Nanti dia akan ada ayat dia nanti dalam suratul Ahzab. Kemudian begitu juga tidak termasuk di sini wanita yang diceraikan dalam keadaan mereka itu hamil kerana ada dah iddah yang khusus bagi mereka. Itu Allah Ta'ala kata wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'na hamlahun. Orang-orang wanita-wanita yang hamil itu waktu iddah mereka lah hingga mereka melahirkan. Tak kira lah. Maknanya kita boleh dapat di sini bercerai dengan isteri yang hamil boleh, dan iddah dia tu bergantung. Kalau bercerai di awal kehamilan, maka panjanglah iddah dia tu, boleh jadi sampai 9 bulan 8 bulan. Tapi kalau bercerai itu pada bulan yang ke-7, mana 2 bulan sahaja dia beriddah. Biasanya lepas daripada cukup 9 bulan mengandung, melahirkan anak. Itu yang disebutkan oleh Imam Qurtubi dalam tafsir dia. Kemudian Imam Fakhrul Razi ada menyebut dalam tafsirnya, masuk yatarabbasna itu maknanya menunggu. Jadi ayat ni panggil ayat keterangan. Yatarabbasna, perempuan yang diceraikan oleh suami mereka itu menunggu. Itu asal ayat. Dia sebagai khabar ataupun pemberitahuan, dia tidak dalam bentuk arahan. Tetapi difahami di sini ada arahan. Ini masalah dalam bahasa Arab lah. Dipanggil jumlah khabariyah lafzan wa insya'iyah makna. Mana ayat itu dalam bahasa Arab lebih kepada bersifat pernyataan pemberitahuan. Tetapi dari segi makna dia adalah perintah. Contoh kita kata dah, tulis dalam bilik ni dilarang merokok. Merokok dilarang. Itu maksud dia. Tapi dia punya asal maksud yang dikehendaki ialah jangan merokok. Tapi tak ada lah ditulis jangan merokok tu, sebab kasar ada. Tulis jangan merokok, maknanya itu ayat larangnya dipanggil insya'iyah. Jadi dilarang merokok tu, itu ayat pengkhabaran dia panggil. Dengan maksud merokok dilarang. Jadi nampak lembut sikit bahasa. Tapi asal makna yang dikehendaki jangan merokok. Itu mafhum dia. Jadi ayat di sini merupakan pemberitahuan, tetapi dari segi makna dia mengandungi perintah. Dia kena tubik hendaklah. Dia kena ada maksud hendaklah. Tapi dalam struktur asal bahasa Arab ni, dia merupakan ayat pernyataan. Ada subjek predikat. Bukan dalam bentuk ayat suruhan. Tapi difahami sebagai ayat suruhan. Kemudian Imam Fakhrul Razi berkata, lalu apa konfusinya? Maknanya apa sebab Allah SWT menyebut dalam bentuk khabar tetapi dengan maksud perintah? Apa faedah perkara perintah diungkapkan lafaz perkhabaran? Maka berkata Zamakhsyari, pengarang kepada kitab Kasyaf ni, ungkapan perintah dengan menggunakan lafaz khabar menunjukkan perintah itu penting.
Perintah itu penting, yang mana ia menunjukkan hendaklah dilaksanakan dengan segera. Jadi seolah-olah perintah untuk bereddah ataupun menunggu tidak boleh berkahwin itu hendaklah segera dilaksanakan oleh wanita sebaik saja sabit lafaz cerai itu dikeluarkan oleh suami. Pada waktu itu serta-merta dikira iddah. Pada waktu suami itu melafazkan cerai, maka waktu itulah dia kena bermula waktu dia bereddah, dia tunggu. Kemudian dalam ayat ini Allah SWT menyebut hendaklah mereka itu menunggu selama 3 quru. 3 quru. 3 quru, qur'un, satu istilah dalam bahasa Arab yang berkait dengan iddah ni. Ini adalah lafaz yang menjadi perselisihan di kalangan ulama tentang maksud dia apa. Ini dipanggil lafaz mustarak. Lafaz mustarak ni dia boleh guna dengan 2 makna. Satu kalimah tetapi dia mengandungi 2 makna yang berbeza. Ulama Kufah mengatakan quru' ni dengan makna haid. Inilah pendapat Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, Ibnu Mas'ud, Abu Musa Asy'ari, Mujahid, Qatadah, Dhahak, Ikrimah dan Suddi. Tetapi ulama Hijaz mengatakan ia adalah suci. Inilah pendapat Aisyah, Ibnu Umar, Zaid bin Thabit, Zuhri, Aban bin Uthman dan Asy-Syafi'i. Kemudian hujah masing-masing untuk menafsirkan quru' ni dengan makna haid, quru' ini dengan makna suci, masing-masing tu dia ada alasan. Pihak yang mengatakan quru' itu adalah nama bagi menunjukkan kepada haid, mereka berkata quru' ni maknanya berhimpun, yakni berhimpun darah itu dalam rahim. Kemudian ulama yang mengatakan quru' itu dengan makna suci, mereka berkata darah itu berkumpul dalam badan. Mana lebih tepat. Tapi kalau kita mengambil kira istilah haid itu, dia panggil had daripada hadha, maknanya melimpah. Mana bila melimpah dia keluar. Bila dia keluar tak adalah berkumpul. Kalau kata ulama Hijaz yang menamakan quru' itu dengan makna suci, mana selagi darah itu tidak selagi darah itu berada di rahim tak keluar, mana dalam keadaan suci, selagi itulah darah itu berkumpul. Selagi tidak berlaku haid, selagi tidak mengalir darah, maka selagi itulah darah itu berkumpul di rahim, dia tak keluar. Tapi hukum mana pun asal makna quru' ni adalah berkumpul. Tetapi ada juga yang menamakan quru' itu sebagai tempoh masa. Kemudian Imam Ar-Razi menyebut wa qala Syafi'i fi qawli. Ini salah satu pendapat Imam Syafi'i. Maknanya dalam bab ini Imam Syafi'i ada 2 qaul. Qaul yang pertama, quru' itu adalah suci. Quru' itu adalah suci. Tetapi dalam satu pendapat Imam Syafi'i, quru' itu adalah perubahan ataupun perpindahan daripada suci kepada haid. Dan beliau tidak berpendapat bahawa keluar daripada haid kepada suci itu sebagai quru'. Jadi maksudnya Imam Syafi'i dia kira quru' itu adalah satu istilah yang merujuk keadaan yang dialami oleh perempuan, dia daripada suci kepada haid sekali, dia suci kepada haid 2, dia suci pergi kepada haid 3. Jadi quru' itu dengan makna perpindahan, dan itu lebih dekat dengan makna tempoh. Dekat dengan makna tempoh. Maknanya bagi perempuan ni, dia perlu tunggu 3 pusingan ataupun 3 perpindahan. Cuma apa tak bilang dengan, tak kata 3 bulan selalu je. Tak bilang dengan 3 bulan selalu. Jadi sebenarnya beza, sebab bulan ni dia 29 hari. Nabi kata asyaru hakaza wa hakaza. Nabi kata bulan tu lagu ni 10 hari. Kemudian Nabi lipat ibham pada kali yang ketiga, maknanya 29 hari. Lepas tu kalau itu nisbah pada bulan puasa, kalau tak cukup, kalau benda kamu genapkanlah 30 hari. Tapi wanita yang haid ni biasanya kitaran dia tu dalam berapa 28 hari. Dia tidak 29, tidak 30, kitaran dia tu. Maknanya lebih pendek lagi lah. Maknanya kurang 2 hari. Maknanya umumnya wanita ni
dia punya pusingan haid dia tu dalam 28 hari. Jadi sebab itulah tak sebut 33 bulan. Dan ini disebabkan berkait dengan apa yang ada di dalam rahim itu, maka hendaklah dikira apa yang berkait dengan rahim. Maknanya kira itu mestilah mengikut kepada haid ataupun suci, kerana ini berkait dengan anak tu ada ke tidak. Wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin, dan tidak boleh kepada mereka itu untuk menyembunyikan apa yang Allah SWT cipta dalam rahim mereka. Maknanya dia kena cerita ada berlaku dalam rahim itu ada anak ke tidak, ataupun haid ataupun tidak, suci ataupun tidak. Sebab 3 keadaan, mari haid, mari suci ataupun ada anak. Jadi itu benda yang berhak diketahui oleh suami ataupun hakim berkenaan dengan wanita yang diceraikan itu. Jadi mengikut pendapat kedua Imam Syafi'i ini, mereka itu, perempuan itu hendaklah bereddah dengan 3 pusingan. Dan kita maklum bahawa tidak boleh wanita itu diceraikan pada ketika dia mengalami haid, itu panggil talak bid'i. Begitu juga tidak boleh diceraikan pada suci yang telah disetubuhi. Mana dia kena suci, kau suci betul. Fatalliquhunna li'iddatihinna. Dalam surah At-Talaq Allah Ta'ala kata, ceraikanlah isteri kamu itu pada eddahnya. Pada permulaan kiraan. Permulaan kiraan itu dikira daripada suci. Bila dikira daripada suci, dan suci itu suci sungguh. Suci tidak ada haid dan suci yang tidak disetubuhi. Maknanya benar suami itu tak masuk. Jadi hendaklah diceraikan pada suci yang tidak disetubuhi. Jadi Imam Syafi'i dalam satu pendapat dia di sini, 3 kuruk itu maksudnya 3 pusingan ataupun 3 perpindahan, 3 putaran. Jadi wanita yang diceraikan itu hanya ada 2 sifat. 2 sifat kata dia di sini. Satu, dia berpindah daripada suci kepada haid, dan satu lagi daripada haid kepada dengan demikian maka luruslah tafsiran ni. Maknanya tafsiran ni tak ada masalah. Maknanya 3 kuruk tu maknanya bila diceraikan isteri itu pada waktu suci, maka bermula daripada suci tu. Suci tu. Sehingga 3 kali suci. Suci haid, suci haid, suci haid, suci haid. Suci sekali lagi. Dan dikira tu pada, seperti kita kata tadilah, ya tarabbasna tu hendaklah segera menunggu, maknanya dikira iddah pada suci yang dia disetubuhi tu. Tapi maknanya pada baqiyatut tuhri, pada saki-baki waktu suci ada. Katalah perempuan ni dia paling sedikit dia suci berapa hari? 15 hari. Dah, paling sikit dia suci, mana dia tidak suci, dia paling lama dia haid 15 hari dah. Lepas tu sekurang-kurang suci 15 hari juga. Jadi pada waktu itu katalah dia dua hari sebelum daripada haid dia dicerai, maka hak 2 hari itu dikira sebagai suci yang pertama tu. Sebab yang diambil kira adalah perpindahan. Mengikut qaul Syafi'i yang ketiga ni, yang kedua ni, diambil kira adalah perpindahan daripada suci kepada haid. Jadi walaupun berbaki daripada suci itu sekadar 2 hari atau sehari, sudah dikira dah itu suci. Sudah dikira dah daripada suci tersebut. Cuma Az-Zuhri sahaja kata tidak kira, tapi tak ada siapa ulama yang setuju dengan cara pengiraan Az-Zuhri itu. Kata At-Tabari, ini adalah satu pandangan yang amat halus bagi mazhab, bagi pendapat Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i, mungkin kita boleh sebut satu rahsia yang tidak sukar untuk difahami daripada kehalusan hukum syarak, iaitu perpindahan daripada suci kepada haid dikatakan sebagai kuruk kerana ia membawa maksud bersihnya, sucinya rahim. Mana rahim itu tidak ada benih, tidak ada mani suaminya. Kerana apa? Kerana pada kebiasaannya wanita yang hamil dia tidak mengalami haid. Jadi kalau ada darah itu dikira istihadah. Jadi kebiasaannya wanita yang hamil dia tidak mengalami haid.
Sebab haid itu sebenarnya berpunca daripada telur yang tidak disenyawa. Jadi bila lekak, hamil, maka tidak mengalami haid. Maka dengan dia mengalami haid, maka dapat diketahui rahimnya itu kosong, bersih. Mana tak ada benih suaminya. Sedangkan perubahan daripada haid kepada suci itu sebaliknya. Kerana apa? Kerana wanita yang berhaid, yang haid, boleh saja dia hamil pada masa selesai haidnya. Lepas dia haid tu boleh jadi selalu lekak benih itu. Maknanya sebaik saja katalah sebaik saja dia mengalami haid tu suci dah. Lalu dia disetubuhi, mungkin dia mengalami haid pada waktu tu juga. Dia mengalami mungkin dia hamil pada waktu suci selepas daripada haid tu. Maka sebab itulah Imam Tabari kata di sini ada beza di antara berpindah daripada suci kepada haid dengan berpindah daripada haid kepada suci. Kerana perempuan yang haid itu ada kemungkinan dia hamil setelah daripada haid. Wa idza tamada amadul hamli wa qawiyal waladu in qata'a damuh. Jika masa hamil itu memanjang dan bayinya menguat, maka terhentilah darahnya. Itu yang cuba dihuraikan oleh Imam Tabari berdasarkan kepada tafsiran Imam Syafi'i yang mengatakan bahawa maksud haid itu, maksud quru itu adalah perpindahan daripada suci kepada haid. Jadi tafsiran hak umumnya, hak khilaf di kalangan sahabat, quru itu dengan mana suci, quru itu dengan mana haid. Tapi Imam Syafi'i dia cuba bagi satu pendapat yang lain, iaitu quru itu adalah perpindahan daripada suci kepada haid dan tidak dikira perpindahan daripada haid kepada suci. Sebab apa? Sebab haram menjatuhkan talak pada ketika haid. Maka bila begitu, iddah bagi wanita itu dia bermula daripada suci, dan quru itu dengan mana perpindahan daripada suci kepada haid. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin. Yakni tidak boleh dia menyembunyikan haid yang ada. Mana keadaan haid itu juga adalah satu perkara yang Allah SWT cipta pada wanita. Jadi dalam bab ini bila ada pertelingkahan tentang wanita itu, berapa dah haid dia, berapa kali dia suci, masih lagi berbaki iddah ataupun tidak, maka hendaklah ditanya pada perempuan. Sebab tidak boleh sembunyi, mana dia kena beritahu. Jadi bila berlaku pertelingkahan, tu laki kata ada lagi iddah, perempuan kata tak ada dah. Jadi pada ketika tu keputusan yang diambil kira adalah wal qawlu qawlul mar'ah. Yang diambil kira adalah kata-kata wanita. Sebab itu hak bagi dalam diri dia hak tahu. Jadi kena serah pada dia. Malaikat kalau wanita itu benar-benar berdusta lah, maknanya dia memberitahu dengan tak munasabah, maknanya tak ada 60 hari telah mengalami 3 kali suci, itu tak munasabah lah, maknanya dia berbohong lah. Jadi wanita itu tidak boleh menyembunyikan apa yang ada di dalam rahimnya. Maknanya wanita itu perlu memberi keterangan tentang keadaan diri dia tu untuk memberitahu kepada pihak yang terlibat ni iddah itu telah habis ataupun. Jadi perkara ini ditekankan sebab apa? Sebab mungkin dengan sebab ni dia nak lepas diri daripada suami dia. Sebab selama mana dalam iddah suami itu boleh rujuk pada dia. Maka dengan sebab itulah dia perlu jujur dalam memberitahu apa yang Allah SWT cipta, mana darah yang Allah SWT cipta dalam rahimnya itu, ada haid ataupun tidak, supaya dapat diketahui iddah masih lagi ada ataupun telah berakhir. Jadi ma khalaqallahu fi arhamihinna, apa yang Allah SWT cipta dalam rahim mereka itu haid. Seperti mana pendapat Ikrimah, Zuhri dan An-Nakhai. Ada pula yang menyebutnya bahawa yang dimaksudkan itu adalah kehamilan, mana ada anak. Ini adalah pendapat Sayyidina Umar Ibn Abbas. Sedangkan Mujahid berkata, haid dan kehamilan itu kedua-duanya sekali. Tapi kalau mengikut Mujahid ini, dia akan jadi dia ada kemungkinan orang hamil pun mengalami haid juga. Sedangkan dari segi keadaan hak sebenarnya,
perempuan yang hamil ni dia tidak mengalami haid. Kalau dia keluar tu maknanya itu istihadah. Jadi makna yang dikehendaki daripada ayat ialah bahawa jika selesai masa iddah atas wanita yang haid, yang telah bersuci dan tidak ada kemungkinan untuk membuktikan kecuali hanya daripada pihak perempuan itu, maka pendapat yang diambil adalah apa yang sesuai dengan ucapan wanita. Maknanya bila ada berlaku perbalahan tentang urusan iddah ni, sekarang ni cukup 3 kali suci ke, cukup 3 kali haid ke, ataupun iddah tu masih lagi ada. Jadi penentuan iddah tu masih lagi ada ataupun tidak, dia kena lihat kepada ada haid ataupun tidak. Jadi bila dia angkat kes kepada mahkamah ataupun bila berlaku pergeseran antara suami isteri ni, orang ni nak rujuk, orang lelaki nak rujuk, orang perempuan kata habis dah. Jadi pada ketika tu, oleh kerana urusan iddah ni dia bergantung kepada haid dan suci dan tidak dapat diketahui melainkan melalui pihak wanita, maka fal qawlu qawlul mar'ah. Mana hakim kena terima keterangan daripada wanita bila mana dia kata habis iddah ataupun tidak habis iddah, dan mereka itu diterima, dipercayai kata-katanya. Mana Allah SWT bagi dah perkara ni. Macam contoh kita kata, mengapa hak untuk menceraikan isteri itu terletak pada suami, tidak kepada isteri. Jadi kita sedia maklum bahawa wajib kepada suami memberi mahar kepada isteri. Jadi bila nak bersetubuh, dia kena bayar mahar dulu, baru boleh. Kemudian bila sabit sebagai suami isteri, maka suami kena memberi nafkah. Mahar kena bagi, pitih bulan-bulan ataupun pitih hari-hari kena bagilah. Nafkah tu maknanya keperluan harian dia. Makan minum anak hari, dah. Rumah dia apa semua tu. Jadi sesuai bila suami yang memberi mahar, suami yang memberi nafkah, maka diletakkan talak itu di tangan suami. Kemudian bila nak rujuk pula, wa bu'ulatuhunna haqqu bi raddihinna. Bukan surat sebelah tu. Dah. Suami itu berhak untuk kembali kepada isteri mereka. Jadi hak untuk rujuk diberikan kepada suami. Tapi bila nak menentukan iddah tu ada lagi ataupun tidak, maka diberi pula benda tu kepada wanita. Ada keseimbangan tu. Jadi ada sebab cerai itu diletak pada suami kerana suami yang memberi nafkah, membayar mahar. Jadi rugilah dia tu kalau dia lepas, rugilah dia. Sebab dia telah memberi mahar. Mana nak nikah tu adalah mahar 20,000 dah. Jadi takkanlah dia nikah sebulan lepas tu nak cerai bini dia. Jadi dia mikirlah, nak bolehkan bini tu bukannya senang. Tiba-tiba tak ada 2 bulan nak cerai. Jadi kalau dia betul-betul nak cerai, maknanya dia memang telah timbal dah. Dengan kita kata dengan masa perbelanjaan modal dia habis untuk berkahwin. Kalau dia letakkan pada isteri hak untuk menceraikan, sedangkan isteri itu dia hanya menerima mahar. Jadi dia tidak menanggung apa-apa kerugian daripada perkahwinan, maka tidak diberikan cerai kepada kuasa cerai pada isteri sebab dia tak ada rugi ke apa-apa. Cuma status tu lah. Status dia tu status J dia panggil. Status J, janda. Suami ni dia kalau dia cerai isteri dia rugi sebab dia telah habis pitih, habis masa, habis waktu untuk berkahwin dengan wanita tu, tiba-tiba dia nak cerai. Jadi dengan sebab itulah bila dia nak ceraikan isteri dia fikir panjang sebab dia terpaksa menanggung rugi. Maka begitu juga di sini dari segi keadilannya Allah SWT memberikan kuasa rujuk kepada isteri kepada suami, tetapi untuk menentukan masih lagi boleh rujuk ataupun tidak diberikan keputusan itu pada wanita. Iaitu berkenaan dengan keadaan dalam diri dia, ada haid ke, ada kehamilan ke, dia sahaja yang tahu, maka dia kena jujurlah dalam perkara ni. Ju'ilal qawlu qawlaha idza da'atil inqida'il iddah aw 'adamiha. Maknanya diterima kata-kata wanita itu sama ada iddah telah tamat ataupun belum. Dan mereka itu diberi kepercayaan sepenuhnya. Maknanya diletakkan di sini dalam ayat berikut ni dah. In kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Kalau benar-benar beriman dengan Allah dan hari akhirat. Maknanya kalau tidak jujur dalam menyatakan habis iddah ataupun tidak ni, mu tanggung. Di hadapan Allah SWT nanti. Kamu tanggung akibatnya di hadapan Allah SWT nanti. Sebab besar ni. Besar tu apa? Sebab
Dia kalau katalah perempuan tu tak ada apa dah, dia telah kata habis dah iddah, ada dah jantan dia tunggu dia. Jadi dia pun berkahwin. Jadi dia berkahwin pada waktu itu, pada ketika bekas suami dia tu masih ada hak atas diri dia. Mana kalau kita kata sebelum habis iddah tu 2 hari ataupun sehari, untuk lelaki yang mari rujuk, dah lagi. Untuk suami tu rujuk asalkan dalam tempoh 3 kali suci tu. Maknanya dekat nak habis lola dah, kita kata dah. Tetap ada hak bagi suami tu. Jadi dia tidak boleh khianat. Dia kena ingat dia beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhirat ke tidak. Kalau dia membuat kenyataan yang palsu dengan mengatakan bahawa dia telah habis iddah, padahal tidak. Mereka dianggap sebagai seorang wanita yang dipercayai untuk itu, maknanya berdasarkan kepada ayat in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Situ. Kemudian kata dia lagi, sedangkan makna yang dia kehendaki, larangan daripada menyembunyikan apa yang dijadikan oleh Allah SWT dalam rahimnya, dalam dirinya itu, iaitu apa? Iaitu hak suaminya. Iaitu dilarang daripada melakukan sesuatu yang membahayakan suami, maknanya yang memudaratkan suami, yang merugikan suami, yang menyebabkan hilang haknya. Maknanya hak apa ni? Memudaratkan suami, menghilangkan hak dia, hak untuk dia rujuk. Untuk hak untuk dia rujuk. Sebab kalau kita kata habis haddah dah, jadi kemungkinan perempuan itu boleh berkahwin dengan lelaki lain. Bila gitu tak ada lah harapan nak balik semula. Ataupun tak ada orang tunggu dia pun. Mana tu lelaki ni muka jenis lambat lambat nak mikir. Sebab maksud daripada iddah ni supaya suami isteri tu mikir wajar atau tidak terus berpisah. Jadi kadang-kadang bila cerah ni jadi nana, duduk kedai kopi, pagi-pagi kedai kopi dah, malam-malam kedai kopi duduk dengung apa semua, bercuti sejik. Jadi bila dia manusia ni, bila dia kehilangan, barulah dia terasa. Tapi ada jenis lambat mikir ni. Ni lambat mikir ni, siapa habis ada tu, galik. Jadi bila habis ada, maka bekas isteri dia tu jadi perempuan ajnabiyah. Mana bila perempuan ajnabiyah nak balik semula, tak boleh rujuk dah lah. Dia kena akad yang baru. Kena main minta cara sepuluh dulu lah. Cuma janda dengan ada darah ni lain sikit tak. Dia kena khitbah pinangan yang baru, akad yang baru, mahar yang baru. Jadi hak dulu tu ben. Kena cari piti suku pula untuk nikah. Kalaulah isteri itu buat naya kepada suami dengan mengatakan dah telah tamat, maknanya hak suami itu rujuk hilang, dan memudaratkan suami ni seperti tadilah, suami itu terpaksa mari minus sekali lagi, bayar mahar lain pula. Lepas tu kalau nak bayar lain pula. Jadi banyak pitih pula habis di situ, memudaratkan suami. Kalau wanita yang diceraikan itu berkata saya haid, sedangkan dia tidak haid, maka hilanglah hak suami itu untuk rujuk. Bila wanita itu berkata saya tidak haid, saya tidak pernah mengalami haid, padahal dia ada haid, maka mesti kepada suami itu memberi nafkah. Suami itu wajib kepada suami itu memberi nafkah kepadanya. Sebab selama mana wanita itu bereddah, dia masih lagi berhak mendapat nafkah daripada suami. Mana dia bereddah di rumah suami dia tu, dan dia berhak mendapat iddah. Jadi kalau telah habis dah iddah, dia kata masih lagi, maknanya dia dapat ambil kesempatan lah untuk dapat lagi nafkah daripada suami, padahal sudah putus dah. Hak untuk dapat nafkah daripada bekas suami selama mana dalam iddah. Tapi iddah telah habis, tiba-tiba dia dakwa iddah tu ada lagi. Jadi dia ambil kesempatan daripada dakwanya itu untuk terus dia mendapat nafkah daripada suami, dan itu menyusahkan suami. Iaitu dia bermaksud dengan kebohongan menafikan haidnya agar dia tidak dirujuk dalam masa iddahnya berlalu, dan syariat memutuskan hak suaminya. Demikian juga seorang wanita yang hamil yang menyembunyikan kehamilannya dengan tujuan untuk memutus hak rujuk suami kepadanya. Mana dia tak yak ada kandungan dalam perut ni. Jadi kalau dia beritahu kandungan ada dalam perut dia ni, maknanya dia bereddah dengan lama. Lepas tu dia tak beritahu sebab dia nak segera habis
iddah tersebut, maka hilanglah hak suami untuk rujuk kembali kepadanya. Kemudian firman Allah SWT, itu sedangkan, adapun, kalau terjemah sedap sikit, adapun berhubung dengan sedangkan ni dia macam dia macam ada bercanggah sikit sebelum pada tu dah. Adapun jika mereka in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir, jika mereka beriman dengan Allah dan hari akhirat, ini merupakan ancaman yang besar, tegas tentang haramnya menyembunyikan yakni haid dan kehamilan itu. Dan ayat ini mewajibkan supaya perempuan yang diceraikan itu menunaikan amanah dalam memberitahu keadaan rahimnya, apa sebenarnya yang ada. Maknanya cara bagi wanita itu, cara wanita yang beriman iaitu dia tidak boleh menyembunyikan kebenaran. Bukan dengan bermaksud kalau perempuan itu tak beriman dia boleh sembunyikan. Tidak. Maknanya ini, kalau kamu beriman tentu kamu tidak akan mengkhianati, kamu tidak akan berdusta. Kerana berbohong ni, menyembunyikan kebenaran ni siapa-siapa pun tak boleh. Hatta ahli kitab pun tak boleh juga. Sama semua manusia ni, tak kira beriman kepada Allah ke tidak beriman kepada Allah Ta'ala, maka sifat mengkhianati amanah, tidak menepati janji, berdusta, menyembunyikan kebenaran adalah sifat yang tercela. Ini ni macam kita kata, kalau kamu benar-benar saudaraku, janganlah kamu menzalimi aku. Tak mungkin sama sekali dah kamu ni menzalimi aku. Jadi macam orang luar pula. Sebab kita kata pada guru kita lah, kalau dia mau guru kawan, marilah buta kawan. Lepas tu kalau tak buta tak jadi guru. Jadi guru patutlah ya juga. Maknanya sahabat yang sejati tidak akan membiarkan sahabatnya itu dalam keadaan kesukaran. Mana maksud daripada ayat ni, perbuatan menyembunyikan apa yang tersimpan dalam rahim itu bukanlah perbuatan ahli iman, orang beriman kepada Allah SWT. Kemudian ayat berikut ni boleh rujuk dalam tempoh talak raj'i. Jadi talak raj'i ini mana talak hak boleh dirujuk. Jadi ada talak yang tak boleh dirujuk. Talak tak boleh dirujuk ni iaitu bila talak tu telah melebihi 2 kali. Lepas tu dia talak ketiga, tak boleh dah. Talak ketiga tu tak boleh rujuk dah. Allah Ta'ala berfirman, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalika in aradu islaha. Yakni suami-suami kepada wanita yang diceraikan itu lebih berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka yakni para suami nakkan kebaikan, menghendaki islah, nak membaiki keadaan. Maknanya menyesal kerana telah menceraikan isteri dan dia nak cuba berbaik-baik semula, nak baiki keadaan. Jadi itu yang dikatakan hikmah daripada ada iddah ni. Mana tak putus lagi tapi boleh nak rujuk dengan syarat nak kepada islah, nak membaiki keadaan. Walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan para wanita itu mempunyai hak yang seimbang dengan kewajipannya menurut cara yang ma'ruf. Maknanya suami itu hendaklah memberi ataupun menjaga hak isterinya itu dengan cara yang baik dalam tempoh iddah itu. Walil rijali 'alaihinna darajah, akan tetapi para suami mempunyai satu kelebihan daripada isterinya. Maknanya untuk rujuk tu, maknanya keinginan nak rujuk kepada isteri, suami lebih berhak. Yang ni sama ada isteri itu bersetuju ataupun tidak, dia kena terima lah bahawa suaminya nak rujuk balik. Tapi kalau isteri nak rujuk, minta daripada suami supaya suami rujuk, tak jadi. Dia kena suami tu, kehendak suami untuk rujuk. Walil rijali 'alaihinna darajah, mana dia ada lebih kuasa untuk rujuk tu berbanding dengan isteri. Kata penulis buku Jami' Ahkam An-Nisa, siapa dia pengarah dia, atau Syekh Mustafa Al-Adawi tak silap. Jadi kata dia, selama mana dalam tempoh iddah, suami itu berhak untuk kembali rujuk, dan tidak mesti kepada mereka itu apa-apa yang menjadi hukum pernikahan. Mana tak perlu gimin bayar mas kahwin, tak perlu. Cuma yang paling pentingnya niat dia daripada rujuk itu adalah islah. Usaha islah untuk membaiki keadaan hubungan suami isteri itu. Dah tengok anak bercerai ni dah. Jadi dia pun nak balik semula. Dia pun tak terjaga anak-anak dia tu.
Lepas tu nak cari mak baru jaga. Oh, tak ada lah orang nak terima lagu tu. Jadi dia pun nak balik semula kepada isteri dia. Kemudian kalau rujuk itu dengan maksud untuk memudaratkan, maknanya sajalah dia, saja. Nak pergi bini dia lagi supaya orang tu nak tunggu dia tu tak boleh nak nikah. Saja dia kena. Ataupun tak suruh lepas. Orang panggil gantung tak bertali. Maka itu tidak harus sama sekali. Seperti mana yang kita akan baca dalam ayat 231 ni. Wala tumsikuhunna diraran lita'tadu. Wa man yaf'al zalika faqad zalama nafsah. Janganlah kamu merujuk mereka untuk memudaratkan, kerana dengan demikian kamu menzalimi mereka. Barang siapa yang berbuat demikian, sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya, maknanya dia dapat kemurkaan Allah SWT. Dan janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai bahan permainan. Cerai rujuk wak mai pula, tak boleh. Imam Qurtubi menambah dalam tafsirnya, sepakat ulama mengatakan bahawa seorang lelaki yang menceraikan isterinya yang merdeka dan isterinya itu telah disetubuhi, dia cerai dengan satu talak atau dua kali talak, maka dia berhak untuk rujuk selama mana tidak habis iddah. Walaupun rujuk itu tidak disukai oleh isteri, sekiranya dia tidak juga rujuk, sekiranya suami itu tetap juga tidak merujuk kepada isterinya sehingga habis iddah, maka wanita tu berhak atas diri dia pula. Mana habis iddah? Habis iddah tu tak ada gapo dah. Suami tu mari minta, kita nikah semula kan. Hak tu kena nanti keputusan daripada isteri. Isteri yang berhak buat keputusan. Kalau dia setuju nak nikah semula, dia boleh. Kalau dia tak setuju, tak boleh nak buat apa. Tapi kalau masih dalam tempoh iddah, suami berhak rujuk walaupun isteri tak suka. Sebab iddah tu dia masih lagi dalam pertalian suami isteri lagi. Ada tempoh lagi, ada peluang lagi untuk kembali. Jadi kalau kata cerai tu mana putus tu, tu nanyalah. Tak ada peluang lah nak baiki. Tapi maknanya di sini ada cerai itu maknanya satu proses bertenang untuk fikir balik. Untuk pulihkan hubungan semula. Jadi bila habis iddah, wanita tu berhak atas diri dia, maka jadilah wanita itu ajnabiyah terhadap bekas suaminya, tidak halal. Mana tidak boleh halal bekas isterinya itu kepadanya, melainkan dengan pinangan dan nikah yang baru dengan ada wali, dengan ada saksi. Bukan lagi dengan cara rujuk. Bukan lagi dengan cara rujuk ni. Cara rujuk tu macam-macam cara rujuk boleh buat. Mengikut khilaf ulama. Mana cara rujuk tu masih lagi ada khilaf ulama. Tetapi bila habis iddah tak boleh nak rujuk, maka sepakat ulama kata kena pinangan baru, akad yang baru, mahar yang baru. Muhallab berkata, setiap orang yang rujuk dalam tempoh iddah, tidak mesti kepadanya itu hukum-hukum nikah. Tak perlu tu dia wi mahar ke. Setengah tu ya boleh wi gelan mah. Mah kita balik semula dah. Wi sutah apa ni tak boleh tekuk. Cicing. Yang nak lah. Maknanya dia perlu bagi ke tidak, itu terpulang lah pada dia. Tapi kalau betul-betul nak pujuk, mestilah tak kira pujuk dengan Elio. Dah. Wih lah hadiah kau apa kau. Dah dapat perkenal balik ni. Kau setuju. Tidak perlu kepadanya itu apa-apa, melainkan dia kena buat penyaksian. Buat penyaksian. Maknanya kena panggil saksi bahawa aku telah rujuk kepada bekas isteri ni. Samalah juga orang nak menceraikan isteri itu, dia kena ada saksi ketika mana dia menceraikan isteri itu. Wa ashhidu zawai adli minkum. Kalau kita tengok surah At-Talaq ni, nak hafal lambat lagi. Tapi betul lah kita baca lalu. Muka surat 754. Wa ashhidu zawai adli minkum wa aqimus syahadata lillah. Di bawah tajuk wajibnya kesaksian ke atas talak dan rujuk. Hendaklah kamu ambil dua orang saksi. Persaksikanlah dengan dua orang saksi yang ada di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian yang ada di antara kamu itu. Maknanya saksi kena ada. Sebab itulah sekarang ni dia panggil cerai di luar mahkamah salah. Dia kena cerai di mahkamah, maksudnya qadi itu menjadi saksi. Qadi saksi.
Bolehnya suami isteri tu bila suami tu kata aku nak cerai kamu dulu di rumah tu, sebab dalam Al-Quran kata tadi, dalam ayat kita baca baru ni, wa in azamut talaq, kalau dia berazam untuk talak. Azam ni dia bukan niat, bukan perbuatan, sebab niat qasdu syai' muqtarinan bil fi'li. Niat ni hak duduk sekali dengan perbuatan. Macam kita takbir dah, Allahu Akbar tu, itu adalah rukun pertama, rukun qauli yang pertama. Niat hak nombor satu dari segi hak dalam hati. Jadi niat ni kena duduk dalam perbuatan tu. Mana niat tu kena ada dalam Allahu Akbar. Jadi sekarang ni bila suami tu kata kepada isterinya, aku nak cerai kamu, no, tak cerai lagi, itu dipanggil azam untuk bercerai. Jadi bila dia kata kepada bini dia lagu tu, jadi lepas pada tu dua ni pergilah ke mahkamah, isi borang apa semua tu, cerai situlah di hadapan hakim tu dia bercerai. Jadi ayat tu kata wa ashhidu zawai adlin minkum, hendaklah dua orang saksi menyaksikan perbuatan kamu. Jadi kena ada saksi bila bercerai. Jadi bila nak cerai kena ada saksi, cerai di mahkamah. Begitu juga bila nak rujuk ni kena ada saksi juga untuk rujuk. Mana isi borang pula di hadapan hakim qadi bahawa dia rujuk balik. Jadi dalam ayat ini, ayat tu bukan dalam rujuk tu, dalam ayat ini disebut tentang kehadiran saksi dan perkara ini tidak disebut dalam nikah dan talak, wallahu a'lam. Jadi kena ada saksi lah. Kemudian terdapat perbezaan ulama berhubung dengan suami yang merujuk kepada isteri. Macam mana cara rujuk dalam tempoh iddah? Imam Malik berkata, kalau dia mencampuri, mana kalau dia mensetubuhi isterinya pada masa iddah dan dia dengan niat untuk rujuk, kemudian dia tidak tahu bahawa perlu kepada saksi, maka sudah dikira sebagai rujuk. Mana kejahilan dia tu dikira uzur. Mana dia ceradah tiba-tiba dia pergi khabar bini dia berlaku persetubuhan, maka sabit telah rujuk. Lepas tu alasan dia jahil tu tentang kena ada saksi, maka tetap dikira jadi rujuk tersebut. Walaupun sepatutnya isteri itu hendaklah sedaya upaya menghalau suami daripada menyetubuhinya pada waktu itu. Bekas suaminya itu menyetubuhinya pada waktu itu. Sehinggalah ada yang menjadi saksi. Bukan menyaksikan perbuatan itu. Maknanya ucapan aku nak rujuk pada kamu ni diketahui oleh orang adil. Lepas tu tak apalah. Dia balik semula dia dulu tu. Ini adalah pendapat Ishaq bin Rahawai. Berdasarkan kepada sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi setiap perbuatan itu perlu kepada niat, maka rujuk itu adalah satu perbuatan, maka dia perlu kepada niat juga. Jadi kena ada niat untuk rujuk. Kemudian kalau dia bersetubuh pada masa iddah dan tak ada niat untuk rujuk, maka Imam Malik berkata dalam masalah ini hendaklah dia rujuk pada masa iddah, dan janganlah dia mencampuri sehingga isterinya jelas bersih daripada airnya yang kotor itu. Mana benda yang dia jatuh pada waktu itu kira zina lah. Dia nak rujuk balik, dia kena pastikan kosong. Mana mari haid sekali lagi baru boleh buat kira. Tapi tak kena hudud lah, dia kira syubhah ni. Idrarul hudud bisyubhah. Jadi kalau berlaku persetubuhan sebelum daripada rujuk, dia tak ni apa nak rujuk, dia tidak dihukum hudud di sini. Cuma lepas pada tu kalau dia nak rujuk juga, dia kena tunggu istibrak, dia panggil. Tak ada maknanya tak lekat benih dia. Sebab benih yang masuk pada waktu tu bukan pada cara yang betul. Dia kena kosong benih tu. Walaupun dia sendiri benih dia. Ibnu Qasim berkata, ni hak mazhab Malik ni, jika masa iddah telah selesai, maka janganlah dia menikahinya baik dia sendiri atau lain selama masih dalam istibrak itu. Maknanya dia kena kosong. Pada suci ketiga tu dia pergi setubuh tanpa niat rujuk. Dia pergi setubuh tanpa niat rujuk. Lepas pada perbuatan dia bersetubuh tu, dia rasa nak rujuk. Dia berniat nak rujuk. Maka dia kena tunggu haid. Mari haid ke tidak? Kalau tak mari haid, ke anak dia ke? Itu anak dia. Jadi dia kena tunggu mari haid. Jadi lepas pada mari haid itulah dia boleh
berkahwin. Jika dia melakukannya itu, maka nikahnya hendaklah digugurkan, dibatalkan. Kalau nikah juga dalam keadaan belum istibra', maka hendaklah nikahnya itu difasah, dibatalkan. Cuma keharamannya itu tidak bersifat selamanya bagi dirinya kerana air itu masih lagi airnya sendiri. Mana dia boleh nak balik semula walaupun nikah tu fasah. Jadi kes nikah fasah ni, contohnya adik-beradik sesusu. Masa gawe tak tahu, masa tunai tak tahu. Tiba-tiba lepas nikah kata ini dua beradik ni. Marilah makcik dia kata dua-dua ni aku susu belaka dia. Jadi sabitlah mahramiyah antara kedua orang ni, maka mahkamah kata kena pisah. Haram selama-lamanya. Sebab kerana radha'ah, kerana penyusuan. Tapi dalam kes ni, walaupun difasah perkahwinan tadi, tapi tak apa, boleh nikah balik lepas daripada istibra'. Sebab taksirnya masih taksirnya akad dalam keadaan telah terdahulu persetubuhan yang tidak sah itu. Cuma pendapat Imam Malik ni ketaklah berat. Sekelompok ulama mengatakan jika dia telah mencampurinya, maka itu sudah bermakna bahawa dia telah merujuknya. Kira rujuk lah. Kira rujuk tu lah, sebab bersetubuh tu tak kira lah. Dia nak berzina. Dia nak ada niat tak oleh. Mana dia pergi bersetubuh tu, dia nak balik. Dia nak balik semula. Sa'id bin Musayyib, Hasan Basri, Ibn Sirin, Az-Zuhri, Atta', Tawus. Bukan Tamus tu, Tawus. Tawus. Dan As-Sawri mengatakan hendaklah rujuk itu disaksikan. Pentingnya ada yang saksi. Inilah pendapat ahli fiqh rasional. Bukan ahli fiqh rasional ni, ahli ra'yi. Istilah dia ahli ra'yi. Mana ahli ra'yi ni ulama kufar yang banyak menggunakan kias. Dia lawan dia ahlul asar, ulama Hijaz. Dia banyak hadis, banyak pendapat sahabat. Al-Auza'i dan Ibn Abi Layla sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibn al-Muzir. Abu Umar mengatakan bahawa bercampurnya, maknanya persetubuhan itu adalah rujuk. Apa jua keadaan dah bersetubuh kan, dikira rujuk. Tak kira berniat ke tidak diniat. Pendapat ini ada diriwayatkan daripada beberapa anak murid Imam Malik. Walaupun Imam Malik kata syarat kena niat, tapi ada anak murid dia tak turut pendapat dia. Lain juga berpendapat seperti ini, wallahu a'lam. Juga apabila seseorang itu mencium atau bersentuhan, maksud bersentuhan ni mubasyarah, dia mencumbui. Jika perkara itu diniatkan sebagai rujuk, maka yang demikian itu dianggap sebagai rujuk. Mana dalam kes lagu ni dia panggil tak cukup kuat qarinah untuk rujuk. Jadi asalnya niat nak rujuk. Itu penting. Sama ada pergi bersetubuh atau tidak bersetubuh tu suku. Yang penting in aradu islaha, dia nak rujuk. Itu asal dia. Tetapi dalam hak kita baca tadi, kalau dia bersetubuh, dia niat ke tidak niat, pendapat umum kata dikira rujuk. Tak kira niat ke tak niat ke, kerana perbuatan persetubuh tu dikira sebagai tanda qarinah yang paling jelas menunjukkan bahawa dia nak rujuk. Mana kira-kira lebih kuat lagi daripada niat tu sendirilah. Cuma dalam perkara tanda yang tak jelas sebagai rujuk, iaitu perbuatan-perbuatan yang tidak jelas sebagai rujuk, maka pada ketika tu diniat, perlu pada niat. Seperti perbuatan bercumbu, mengucup dan sebagainya. Hak ni tidak dikira sebagai rujuk lagi. Tidak dikira sebagai rujuk lagi, melainkan dia niat. Kadang-kadang dia ada pendapat kata dah, suami isteri bila dia cegat, isteri tetap berada di rumah tu, beredar di situ. Jadi suami ni pindah bilik dah. Jadi salah pagi tu nak pergi kerja, dia siung tangan, siung bibir, pos kala. Lepas pada cegat, tak ada niat rujuk, maka tidak dikira rujuk. Tak cukup lagi. Tak perlu lampah ke masa ni? Tak perlu lampah ke masa ni? Mana? Yelah, masa dia ni tak perlu lampah. Kalau lafaz tu jelas menunjukkan pada rujuk. Saya rujuk. Ni dia siung tu dalam keadaan tak ada niat dalam hati, tak ada lafaz. Tak jelas lah. Tapi kalau dalam hati dia, lepas tu dia kata, mana kita siung, saya niat rujuk tu. Mana ada dia niat tu. Jadi rujuk tu. Cuma dia lepas pada tu dia kena panggil saksi lah bahawa saya telah rujuk. Jadi lafaz tu, kalau sudah lafaz jelas. Sebab mazhab Syafi'i kata lafaz tu penting. Kita tak baca lagi dah Syafi'i. Syafi'i muka surat sebelah. Muka surat 104 tu perenggan kedua tu. Imam Syafi'i berkata,
Seorang wanita yang ditolak oleh suaminya, haram baginya dihubungi. Dihubungi ke? Apa itu terjemah dihubungi? Mana pakai istilah dihubungi? Jadi tidak boleh dirujuk kembali, melainkan kecuali dengan melalui ungkapan, dengan lafaz. Mazhab Syafi'i ini, dia nak dengan lafaz. Kena kata, saya rujuk pada awak. Kena ayat gitu. Oh, lain dia terjemah ni. Tak apa, kita baik kira ni. Kalau dia mencium atau bersentuhan tanpa disertai dengan niat untuk rujuk, dia telah melakukan dosa dan tidak boleh dianggap sebagai orang yang telah rujuk. Hak sunatnya hendaklah ada saksi sebelum dia mencampuri, bersetubuh, mencium ataupun menyentuhnya. Maknanya hak ni dia kena niat dulu, dah nak rujuk, kemudian kena beritahu kepada dia, saya rujuk pada dia. Lepas tu barulah dia boleh bersetubuh atau sebagainya. Mukadimah persetubuhan. Imam Abu Hanifah dan Ashab berkata, jika dia mencampurinya, bersetubuh dengannya atau menyentuhnya dengan penuh syahwat, atau melihat pada kemaluannya dengan penuh syahwat, maka semua itu boleh dianggap sebagai bukti rujuk. Inilah pendapat Thawri, dan sepatutnya kena ada saksi lah. Dalam pendapat Imam Malik, Syafi'i, Ishaq, Abu Ubaid dan Abu Thawr, itu tidak menjadi rujuk. Demikianlah kata Ibnul Munzir. Ada masalah penting. Macam mana suami menceraikan isterinya dengan talak raj'i? Lalu apa yang boleh dilihat daripada isterinya pada masa iddah itu? Imam Malik berkata dia tidak boleh berkhulwah. Dia tidak boleh bersendirian dengan bekas isterinya. Dan tidak boleh masuk menemuinya melainkan dengan izin. Dan tidak boleh melihat kepada bekas isterinya itu melainkan dalam berpakaian lengkap. Mana tutup aurat. Tak boleh tengok kepada rambutnya. Tapi tidak mengapa untuk makan bersama. Kalau ada orang lain. Ada anak ke, ada tua ke. Dan tidak boleh bermalam di rumah bersama dengan bekas isterinya ni. Di satu rumah, hendaklah dia berpindah ke tempat lain. Tapi Ibnu Qasim berkata Imam Malik menarik balik pendapat ini. Lalu dia kata tidak boleh masuk menemuinya dan tidak boleh melihat rambutnya. Kemudian Imam Abu Hanifah dan ashabnya tidak berbeza pendapat tentang harusnya boleh. Waktu bereddah ni, bini ni dia jangok. Dia berjangok, menghiaskan dirinya, mendandan dirinya ini, pakai minyak wangi, pakai perhiasan. Watas tariku, mana nampak berseri-seri. Mana boleh lagi? Boleh. Tujuan dia apa? Supaya suami itu tertarik pada dia, dia boleh rujuk. Riwayat daripada Sa'id bin Musayyib, katanya, bila mana seorang lelaki itu menceraikan isterinya dengan satu tolak, maka dia ni hendaklah minta izin untuk bertemu dengan bekas isterinya ni, dan bekas isterinya tu boleh memakai mana-mana pakaian perhiasan hak dia nak, ikut dia lah, tak ada masalah. Kalaulah tidak ada bagi mereka berdua itu melainkan satu rumah sahaja, maknanya nak pergi pindah rumah lain tak boleh untuk lelaki, dia pun tak ada rumah tu je, isteri tu memang kena duduk situ. Dalam surah Talak kata la tukhrijuhunna min buyutihinna, tidak boleh kamu usir wanita itu sebaik saja dia diceraikan. Maknanya isteri tetap bereddah di rumah tersebut. Jadi suami itu kena duduk lain. Kalau tak ada rumah lain nak duduk, dia boleh duduk rumah yang sama, kena buat tabir. Wisalah masuk kena wisalah dan sebagainya. Dan dia beri isyarat lah. Kalau dia balik, dia masuk ni dengan dahem ke. Waktu isyarat dia ada. Jadi bini itu tahulah tu lelaki dia ada. Jadi dia kena beri isyarat. Syafi'i berkata, isteri yang diceraikan oleh suaminya yang boleh dirujuk haram kepada pencerainya itu seperti haramnya perempuan yang telah putus. Sehinggalah dia rujuk dan tidak boleh rujuk melainkan dengan kata-kata mengikut yang terdahulu. Jadi kena betul ayat 104 ni. Oh, dia kata tu tak, seorang wanita yang ditolak oleh suaminya. Itu beres lah. Kita ambil betul lalu. Imam Syafi'i berkata seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya dengan tolak yang boleh dirujuk, maka haram kepada suami yang menceraikan itu sama seperti mana haramnya perempuan yang telah putus. Maknanya dari segi aurat, dia tak boleh tengok. Tak boleh tengok aurat tu. Tak boleh nak khulwah, nak bersendirian dua tu pun tak boleh. Walaupun bekas bini dia. Jadi bekas bini dia ni, walaupun masih lagi boleh dirujuk dalam iddah, tapi hukum dia tu adalah seperti mabtutah. Perempuan yang telah cerai putus, telah habis iddah, perempuan ajnabi. Jadi dia tidak boleh bersendirian
tidak boleh mendedahkan aurat, sehinggalah dia rujuk balik. Dia cara nak rujuk, dia kena kata-kata, kena aja, saya rujuk pada awak. Dia tak boleh pergi khabar, kita rujuk dah. Tak boleh. Rujuk dengan cara perbuatan itu tidak sah mengikut mazhab Syafi'i, tetapi mengikut mazhab Imam Abu Hanifah, itulah hak paling jelas lagi, lebih jelas daripada kata-kata. Sebab tak ada gapo khabarnya kalau tak nak rujuk. Jadi Imam Abu Hanifah dia nampak dari sudut perbuatan itu lebih jelas lagi daripada kata-kata. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Keadaan itu lebih fasih lagi dalam menyatakan maksud berbanding dengan kata-kata. Kemudian masalah, seorang lelaki yang menceraikan isterinya dan dia mendakwa telah rujuk dalam iddah, nak pakai pendapat mana? Ulama sepakat mengatakan bahawa orang yang menceraikan isteri, bila dia kata selepas daripada habis iddah, hari itu aku rujuk ni ketika iddah, dan itu dinafikan oleh isteri, maka keputusan hakimnya diterima kata-kata isteri bersama dengan sumpah. Maknanya tok laki, bekas tok laki kata lepas daripada habis iddah, saya rujuk dah benar pada awak itu. Gini, awak tak dengar apa semua dah. Bini kata tak ada, iddah kita habis dah. Jadi pada waktu itu hakim kena terima keterangan daripada bekas isteri, dan bekas isteri kena berani bersumpah, demi Allah awak tak rujuk pada saya pun. Lepas tu tak ada jalan untuk dia kembali kepada bekas isterinya, melainkan kena nikah barulah. Cumanya Nu'man berkata tidak ada sumpah dalam nikah dan tidak ada sumpah pada raja'ah, tak perlu nak bersumpah. Maknanya Abu Hanifah kata tak ada sumpah pada nikah, tak ada sumpah pada rujuk, tetapi dua orang anak murid dia ni, yakni Abu Yusuf dengan Imam Muhammad kata ada, seperti mana pendapat ulama-ulama yang lain. Kemudian firman Allah Subhanahu Wa Taala, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Mana para wanita itu mempunyai hak yang seimbang dengan kewajipannya menurut cara yang ma'ruf. Maksudnya mereka itu berhak sebagai seorang isteri terhadap lelaki seperti mana hak seorang lelaki ke atasnya. Maknanya seperti mana suami itu, seperti mana isteri itu wajib melayani isteri, maka isteri pun berhak mendapat layanan daripada suaminya. Seperti mana suami berhak dilayani oleh isterinya, maka isteri pun berhak dilayani oleh suaminya. Dia dipanggil kewajipan timbal balik. Ibnu Abbas berkata, aku ni berjanguk juga untuk isteri aku ni seperti mana dia berjanguk berhias untuk aku. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas juga, dia kata memberi layanan yang baik, bergaul dengan cara yang baik, ini juga kewajipan suami ke atas isteri-isterinya, seperti mana wajib kepada isteri taat kepada suami dalam perkara yang diwajibkan. Ataupun ada dosa juga kalau suami bersalah terhadap isteri, isteri bersalah terhadap suami, serupa je. Mana tidak boleh menzalimi antara satu sama lain. Maknanya tok lelaki tak boleh buat naya pada bini, bini pun tak boleh buat naya pada tok lelaki. Serupa je. Hubungan timbal balik itu. Kemudian firman Allah Ta'ala, walirijali alaihin darajah. Maknanya suami itu mempunyai kedudukan yang lebih atas isteri. Cuma dia kata di sini isteri itu daripada tulang rusuk bini. Tu tak kira lagu tu. Maknanya bagi suami ada hak, ada tingkatan atas daripada isteri. Maksudnya suami itu diwajibkan menjaga isteri dia sebab qiwamah, qawwam, maknanya melindungi, menjaga. Bermula daripada dia ambil tanggungjawab nak jadikan sebagai isterinya, maka dia memberi mahar, memberi nafkah. Itu darjat dia. Sebab yang membayar ni ataupun yang membelanjakan ni dia lebih tinggi kedudukan daripada yang menerima belanja. Jadi darajah ini adalah mahar, seperti mana kata Sya'bi. Ada kata sopan satu, adab yang baik. Jadi secara ringkasnya darajah itu menghendaki ada kelebihan, maknanya lebih suami atas isteri, dengan sebab apa? Bima anfaqu min amwalihim. Disebabkan suami itu habis memberikan harta dia kepada isteri dia. Dan juga berdasarkan kepada hadis, walau amartu ahadan bisujud li ghairillahi la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalaulah aku boleh menyuruh seseorang itu sujud pada siapa-siapa, tentu aku akan suruh. Kalaulah aku ni dibolehkan untuk sujud, untuk suruh seseorang itu sujud kepada selain daripada Allah Ta'ala, tentu aku akan perintahkan wanita itu sujud pada suaminya. Hanya tak ada langsung lah.
Tapi kalau kata boleh, memang isteri itu patut sujud pada suami. Tapi itu tetap tak boleh. Wallahu aziz, yang ni Allah SWT kekuasaannya itu kukuh dan tidak ada siapa pun yang dapat menghalang kekuasaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala hakim. Ini Allah Ta'ala maha bijaksana, maha mengetahui dan tepat, selalu tepat dalam apa yang dia lakukan. Maknanya perbuatan dia itu hikmah mendapati kebenaran. Kemudian tajuk berikut ni bilangan cerai. At-talaqu marratan. InsyaAllah kita sambung pada kuliah akan datang. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.